Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana telah hadir dalam video kita pada kali ini. Jadi, tajuk kita adalah Perang Teknologi Global Amerika Syarikat versus China. Persaingan antara kedua-dua kuasa besar ini bukan lagi sekadar soal perdagangan ataupun tarif, tapi ia telah beralih daripada medan teknologi abad ke-21 yang mampu menentukan ekonomi keselamatan dan kedudukan global sesebuah negara. Teknologi kini dianggap sebagai infrastruktur kuasa global. Siapa yang menguasai teknologi terkini ataupun kita sering dengar sebagai AI, Artificial Intelligence, semiconductor, big data atau 5G, dia bukan sahaja mampu menguasai ekonomi tetapi juga kuasa yang strategik dalam arena antarabangsa. Jadi pada hari ini kita akan meneliti beberapa aspek penting iaitu daripada segi semiconductor, AI, perpecahan teknologi dunia sehingga implikasi ekonomi dan sosial yang mengubah kedudukan Malaysia dalam ekonomi global pada hari ini. Saksikan. Baiklah, sekarang kita akan kupaskan mengapa teknologi ini menjadi medan perebutan. Baik, pada abad ke-20, kuasa dunia ini ditentukan oleh 3 faktor utama iaitu tentera. Yang pertama, di mana negara dengan angkatan tentera yang besar dan moden dianggap sebagai kuasa besar. Sebagai contoh, Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet pada era Perang Dingin mengekalkan dominasi melalui keupayaan tentera mereka dari kapal perang sehinggalah ke senjata nuklear. Yang kedua pula iaitu minyak, di mana minyak adalah sumber tenaga global yang menjadi penentu ekonomi dan politik. Negara yang mengawal minyak dunia seperti Arab Saudi dan Rusia mempunyai pengaruh besar terhadap negara minyak. Maka, kestabilan ekonomi global dan arena perdagangan turut akan stabil. Yang terakhir ialah senjata nuklear, di mana kuasa nuklear ini menjadi alat pengaruh antarabangsa kerana negara yang memiliki senjata nuklear boleh menghalang serangan dan memaksa pengaruh diplomatik. Namun, kita harus tahu dan sedar apabila tiba ke abad 21 iaitu pada zaman sekarang, menunjukkan paradigma baru di mana kuasa global kini ditentukan oleh teknologi. Ini berlaku kerana dunia semakin digital dan teknologi kini menjadi nadi ekonomi, pertahanan dan keselamatan global. Dan antara faktor-faktor yang kita dapat lihat adalah seperti yang pertama, AI iaitu Artificial Intelligence. AI bukan sekadar automasi pejabat ataupun cadangan e-dagang. Dalam konteks global, AI membolehkan analisis data berskala besar untuk meramalkan trend ekonomi atau politik, operasi tentera lebih pantas dan tepat, serta serangan autonomi dan pengawasan yang sangat tepat. Sebagai contoh yang kita dapat lihat adalah negara China dan Amerika Syarikat melabur berbilion dolar dalam AI ketenteraan untuk meningkatkan keupayaan pengesanan drone dan pertahanan cyber. Selain pada itu juga, terdapat juga semiconductor iaitu chip komputer, di mana chip ini adalah jantung peringati moden, di mana tanpa chip ini, telefon pita, komputer riba dan tablet tidak boleh akan berfungsi dengan baik. Selain pada itu, sistem pertahanan, satelit dan peluru berpandu juga tidak dapat dikawal dengan sempurna. AI dan teknologi automasi ini tidak akan dapat beroperasi dengan baik. Sebagai contoh yang kita dapat lihat adalah sekatan ekspor chip 5nm dan 3nm oleh Amerika Syarikat terhadap China menunjukkan bahawa kawalan terhadap chip boleh menjadi alat geopolitik yang strategik. Data raya ataupun big data kini menjadi aset strategik global. Negara yang menguasai data ini boleh membuat keputusan ekonomi dengan lebih tepat, mengawal pasaran dalam arena dengan pantas dan perdagangan global menjadi lebih lancar. Selain pada itu juga, ia juga dapat meramalkan trend politik dan sosial termasuklah pengaruh negara lain, sebagai contohnya menganalisis data daripada platform digital dan membolehkan pengaruh terhadap pilihan raya ataupun strategi pemasaran global. Baiklah, jika dilihat daripada sudut pandang yang berbeza, terdapat juga semiconductor yang merupakan nadi ekonomi digital. Semiconductor adalah nadi ekonomi digital pada hari ini. Syarikat utama seperti NVIDIA, Intel dan TSMC menghasilkan chip yang digunakan dalam telefon pintar dan komputer. Malahan digunakan dalam sistem pertahanan dan radar tentera. Dan juga lebih mengejutkan, ia juga digunakan dalam AI generatif dan analisis data berskala besar. Kemudian, ia juga terdapat dalam satelit, drone dan peluru berpandu yang digunakan semasa ketenteraan. Baiklah, Amerika Syarikat telah menggunakan sekatan ekspor chip canggih tersebut terhadap China.
Tujuannya adalah untuk membendung pembangunan AI ketenteraan China kerana chip canggih ini membolehkan pengiraan pantas dan sistem automatik yang kritikal dalam operasi tentera. Contoh yang boleh kita lihat pada hari ini, TSMC merupakan syarikat chip terbesar dunia yang berpangkalan di Taiwan yang telah menghadkan penjualan chip mereka kepada China. Ini memperlahankan kemampuan China untuk membangunkan AI generatif ketenteraan atau sistem pertahanan yang begitu canggih. Dan bahawasanya chip komputer ini bukan sekadar alat ekonomi, tetapi ia adalah alat geopolitik yang mampu mengubah minda negara dari segi pengeluaran dan melalui ekspor memegang kunci kepada kuasa digital dunia. Mari kita beralih pula kepada AI sebagai senjata yang strategik dalam negara-negara besar ini. AI hari ini bukan lagi sekadar chatbot atau automasi pejabat. Dalam konteks global, AI telah menjadi alat ketenteraan dan strategik yang mengubah cara peperangan dan keselamatan dijalankan. Baiklah, yang pertama, kita dapat lihat wujudnya sistem pengawasan pintar di mana AI membolehkan pemantauan berterusan melalui analisis data secara masa yang nyata dan tepat. Ia membantu pihak berkuasa dan tentera dalam mengesan aktiviti mencurigakan sebelum menjadi ancaman. Selain itu, memantau pergerakan kumpulan pengganas atau pegodam cyber. Tambahan pula, ia juga membantu untuk membuat keputusan taktikal dengan lebih pantas berbanding sistem tradisional. Yang kedua pula, AI membantu untuk mengecam wajah berskala nasional. Teknologi ini telah digunakan untuk mengawal keselamatan awam dan mengesan individu yang berisiko tinggi. Selain itu, ia juga dapat membantu untuk memantau kawasan sensitif seperti sempadan, lapangan terbang dan loji tenaga daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diinginkan. Dalam ketenteraan pula, mengenalpasti sasaran dengan tepat tanpa kehadiran manusia di medan perang turut dilakukan oleh teknologi ini. Baiklah, yang seterusnya, drone dan senjata autonomi. Teknologi ini membolehkan drone dan sistem senjata beroperasi secara autonomi berdasarkan algoritma dan data. Kelebihannya adalah masa reaksinya sangat pantas dan membolehkan ianya berlaku dengan sangat cepat tanpa membuang masa. Selain itu, ia juga dapat mengurangkan risiko terhadap tentera dan juga hidupan-hidupan lain seperti haiwan. Operasi ketenteraan juga boleh dijalankan di kawasan berbahaya ataupun sukar diakses. Dan yang keempat ialah analisis perang cyber, di mana AI ini juga turut digunakan dalam operasi cyber untuk menganalisis corak serangan secara automatik dan juga merangka strategi pertahanan dan serangan dengan lebih cepat dan tepat. Okey, selain pada itu, ia juga dapat mengesan serta menangkis ancaman terhadap infrastruktur kritikal seperti tenaga, komunikasi dan kewangan. Baiklah, implikasi penguasaan AI dalam operasi ketenteraan dan keselamatan ini adalah di mana negara yang menguasai AI ini boleh membuat keputusan dengan perang secara automatik dengan maksa reaksi yang sangat singkat dan tanpa memerlukan masa yang lama untuk membuat keputusan. Serangan fizikal dan cyber juga menjadi lebih tepat dan pantas serta mengurangkan risiko kepada tentera manusia. Namun, kita harus ingat, ia juga dapat meningkatkan risiko perang autonomi yang sukar dikawal sepenuhnya oleh manusia. Kini, dunia bergerak ke arah dua ekosistem teknologi yang berbeza yang masing-masing dikawal oleh kuasa besar dengan strategi dan kepentingan tersendiri. Dia terbagi kepada dua, iaitu yang pertama, kita ada blok barat. Blok ini diketuai oleh Amerika Syarikat dan sekutunya, termasuk Eropah dan beberapa negara Asia Pasifik. Mereka mengawal standard teknologi global, memastikan bahawa protokol komunikasi keselamatan cyber ini dan juga sistem operasi mengikuti piawaian yang ditetapkan. Strategi utama mereka termasuklah yang pertama, sekatan ekspor, iaitu lebih mudahnya kita faham dengan menghalang teknologi canggih seperti chip yang saya katakan sebentar tadi daripada dijual ke negara-negara yang dianggap risiko keselamatan negara mereka akan terancam seperti China. Jadi yang kedua, kawalan keselamatan menetapkan syarat penggunaan teknologi dalam sektor strategik seperti pertahanan, tenaga nuklear dan juga telekomunikasi. Kemudian,
kita ada juga perlindungan harta intelek yang menjamin inovasi syarikat barat supaya tidak dicuri atau diguna tanpa izin di negara lain. Kelebihan blok barat adalah kestabilan dan kepastian undang-undang serta akses kepada teknologi yang canggih. Tetapi juga negara yang beruntung kepada blok ini juga terikat dengan polisi politik dan keselamatan Amerika Syarikat yang kadang-kala memaksa negara-negara kecil ini membuat keputusan strategik yang sensitif. Baiklah, kita beralih kepada blok yang kedua, iaitu blok China. Okey, blok China ini pula membangunkan ekosistem teknologi sendiri termasuk chip, sistem operasi rangkaian 5G dan juga AI. Projek Made in China 2025 adalah bukti yang kukuh sebagai pelaburan besar China untuk mengurangkan pergantungan kepada teknologi asing. Seterusnya, bagi merealisasikan mimpi ini, China mencipta rantaian bekalan teknologi yang berdikari daripada chip, perkekasan hingga perisian yang juga mampu memacu inovasi dalam bidang AI, robotik dan otomasi industri. Yang saya dapat lihat secara jelas di sini, kelebihan blok China adalah kemampuannya untuk membangunkan teknologi yang tersuai dan bebas daripada sekatan barat serta pelaburan besar ini dalam inovasi yang mereka buat sendiri. Namun, negara yang bergantung kepada blok China mungkin terdedah kepada pengaruh-pengaruh politik dan juga ekonomi China, termasuk keperluan mematuhi dasar keselamatan dan ekonomi China. Jadi, implikasi global yang kita dapat lihat seperti digital cold war mampu menjadi trend yang berterusan dalam dunia kerana perang ini disebut perang dingin, teknologi yang sangat berat. Jadi negara-negara dipaksa memilih salah satu blok teknologi sama ada barat atau China tadi, dan mereka akan terganggu daripada segi politik, keselamatan dan diplomasi. Baik, mari kita lihat implikasi ekonomi global terhadap isu ini. Baiklah, yang pertama, isu ini akan menyebabkan gangguan rantaian bekalan sekatan chip yang menyebabkan kekurangan chip global yang akan mengganggu industri automotif dan elektronik di dunia. Sebagai contoh, semasa pandemik COVID-19, kekurangan chip telah menyebabkan pengeluaran kereta terhenti di beberapa negara besar. Dan seterusnya, hal ini akan menyebabkan kos inovasi meningkat. Sekiranya teknologi ini terus dibatasi, maka kos penyelidikan dan pembangunan turut akan meningkat. Syarikat besar akan perlu mencari sumber baru, melabur lebih besar dan inovasi menjadi lebih perlahan. Dan yang seterusnya, pelaburan akan berlaku secara peralihan di mana syarikat multinasional akan memindahkan operasi ke negara neutral seperti Malaysia, Vietnam dan India untuk mengurangkan risiko geopolitik. Baiklah, Malaysia sebagai pengeluar dan penguji chip kini menjadi hak penting dalam rantaian pegalan global ini. Kesimpulannya, persaingan teknologi ini bukan hanya memberi risiko, tetapi ia juga akan menyebabkan peluang ekonomi untuk negara seperti Malaysia dan China serta negara-negara lain akan menjadi lebih maju. Negara kecil kini berdepan cabaran-cabaran yang besar dalam persaingan teknologi global antara Amerika Syarikat dan juga China. Persaingan ini bukan lagi sekadar perdagangan tetapi melibatkan teknologi yang strategik seperti AI, semiconductor dan juga 5G yang memberi kesan politik dan keselamatan yang besar. Yang pertama, daripada segi pemilihan itu, dia terpaksa memilih blok teknologi Amerika Syarikat atau China. Negara kecil terpaksa memilih sama ada menyertai ekosistem teknologi barat atau China. Jika memilih Amerika Syarikat, negara mendapat akses teknologi yang canggih dan standard keselamatan yang tinggi, tetapi mungkin berdepan sekatan yang perih daripada China. Jika memilih China pula, negara menerima pelaburan yang besar dan pembangunan teknologi, namun berisiko kehilangan akses kepada teknologi barat yang merupakan kuasa yang sangat besar. Pilihan ini bersifat strategik kerana mempengaruhi pelaburan, keselamatan data dan kedudukan diplomatik negara. Yang kedua, ketegangan cyber meningkat.
dalam dunia digital yang berpecah, negara kecil mudah menjadi sasaran serangan cyber. Infrastruktur kritikal seperti loji tenaga, sistem air, komunikasi dan perbankan boleh diganggu. Contohnya yang paling dekat boleh kita tengok iaitu serangan ke atas loji elektrik boleh menyebabkan blackout atau lampu padam secara besar-besaran. Manakala serangan terhadap sistem komunikasi boleh menjejaskan operasi keselamatan dan pengurusan bencana. Ini membuktikan kuasa digital sama penting dengan kuasa ketenteraan. Jadi yang ketiga pula, ketidakseimbangan kuasa digital akan menyebabkan negara ini ketinggalan teknologi dan menghadapi tekanan ekonomi dan politik. Teknologi menentukan daya saing dan keupayaan mempertahankan data serta infrastruktur kritikal. Tanpa kekuatan digital, negara kecil berisiko bergantung kepada kuasa besar dan terdedah kepada ancaman luar. Baiklah, isu ini bukan sahaja memberi kesan pada kesan-kesan lain, tapi ia turut memberi kesan pada sosial dan pekerjaan. Sebagai contohnya, perkembangan AI akan mengubah landscape pekerjaan secara besar-besaran. AI ini berpotensi menggantikan pekerjaan rutin seperti tugas pentadbiran, operasi perkilangan dan khidmat pelanggan kerana ia adalah sistem automasi yang mampu bekerja lebih pantas, konsisten dan tanpa kos jangka panjang yang tinggi. Ini boleh menyebabkan sebahagian pekerja berkemahiran rendah atau sederhana kehilangan pekerjaan jika tidak menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Namun begitu, AI juga mampu mewujudkan perubahan baharu khususnya dalam bidang analisis data, pembangunan sistem dan keselamatan cyber. Pendidikan teknologi tinggi, inovasi digital dan kejuruteraan automasi juga akan mampu dibina dan dicipta. Pekerjaan masa depan lebih menekankan kemahiran berfikir aras tinggi, penyelesaian masalah, kreativiti dan literasi digital. Namun, jika dasar pendidikan tidak disesuaikan dengan keperluan ini, maka risiko pengangguran teknologi dan jurang pendapatan akan meningkat. Golongan yang tidak mempunyai akses kepada pendidikan teknologi akan semakin ketinggalan ke belakang. Oleh itu, pelaburan dalam pendidikan STEM, latihan semula dan peningkatan kemahiran upskilling tenaga kerja amatlah penting bagi memastikan masyarakat ini mampu menyesuaikan diri dengan ekonomi digital yang semakin mencabar dan berkembang. Okey, jika dilihat daripada sudut pandang yang berbeza, kedudukan Malaysia juga memainkan peranan penting kepada kita dalam isu perang antara Amerika Syarikat dan juga China ini. Malaysia kini adalah hub penting dalam rantaian bekalan semikonduktor global. Ia terlibat dalam pemasangan dan ujian chip untuk pasaran global. Cabaran utama yang kita hadapi ialah menjaga hubungan baik dengan Amerika Syarikat dan juga China. Yang kedua, kita juga perlu melindungi keselamatan data nasional daripada pengaruh asing. Yang ketiga pula, kita perlu juga membina tenaga kerja yang mahir dalam AI dan juga teknologi tinggi. Maka dengan itu, strategi yang perlu Malaysia ambil ialah pertama, pelaburan dalam pendidikan STEM dan juga latihan teknologi yang banyak. Yang kedua pula, kita perlu menambah baik dasar keselamatan cyber supaya ia menjadi lebih kuat. Yang ketiga, kita perlu diversifikasikan rakan dagang untuk mengurangkan risiko geopolitik. Yang keempat pula iaitu pengukuhan industri sangat penting, iaitu industri semikonduktor tempatan bagi mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar. Jika strategi ini dilaksanakan dengan sangat baik, Malaysia bukan sahaja dapat menyesuaikan diri tetapi juga menjadi pemain penting dalam persaingan teknologi global pada hari ini.